Kalau dulu harga macam ni boleh dapat satu booster box, tapi sekarang kau cuma boleh dapat half booster box. Hola, bersama aku lagi kali ni Dacan Jual Sleeve. Apa khabar semua? Okey, macam yang kau nampak tadi, hari ni kita nak sambung buka lagi produk daripada Mega Evolution, iaitu half booster box. Sepatutnya hari ni aku nak kena buka ETB daripada Mega Evolution, Lucario ataupun booster box, tapi disebabkan aku rasa sepatutnya aku buka dulu half booster box, disebabkan harga half booster box sekarang ni kalau kau beli dekat mana-mana, harga dia dah macam booster box. Dulu harga macam ni, contohlah aku beli ni, iaitu aku ternampak dekat Impulse sebab aku biasa beli kat Latias. Latias bagi aku sangat berbatutan harga, tapi disebabkan dia tak ada stok, harga biasa macam yang ni, harga dia 779 memang sangat tinggi. Kalau dulu harga lagi rendah pada ni, 550 ataupun 600, kau boleh dapat satu booster box. Tapi aku tak tahulah apa yang berlaku dekat keadaan Pokemon sekarang ni, memang sangatlah teruk lah bagi aku. Okey, jadi untuk hari ni aku akan mulakan buka half booster box. Macam kau tengok video lepas, aku dah buka ETB daripada Gardevoir. Mungkin yang akan datang aku akan buka, tengok dulu macam mana. Sebab macam mana aku memang tengok sekarang ni, nak buka tu memang sayang, tapi kena buka juga. Macam mana pun aku kena buka. Jadi untuk hari ni kita try buka half booster box. Dia ada 18 pack. Tak tahulah purate dia macam mana, tapi purate dia lebih bagus lah daripada kalau korang beli ETB sebenarnya. Sebab ETB ni kalau kau nak promo card dia, macam aku ambil promo card dia. Sebab ini pun aku nak buka sebab aku nak promo card dia tu. Sebab aku collect dia punya promo card. Tu yang aku kena buka tu. Nak tak nak kena buka. Okey, tak boleh nak simpan-simpan macam dulu. Dulu bolehlah kita simpan bagi apa, dia dah bagi lama sikit kita buka kan. Tapi sekarang ni dah tak boleh lah. Harga booster box, half booster box ETB pun tak berbaloi kalau kau beli. Memang sangat mahal. ETB sekarang ni ada 600. Daripada 600 kau dapat 9 pack bag, kau beli half booster box kan, lagi berbaloi kan. Jadi tanpa masa, jomlah kita buka half booster box daripada Mega Evolution base set. Tak tahulah ada card base ke tak ada. Jomlah kita buka. Jom. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni kita nak buka Mega Evolution. Okey, set yang terbaru, iaitu dipanggil base set. Setakat ni untuk dia tak ada gen aku rasa, sebab dia menggunakan Pokemon lama, dia campur untuk jadi Mega Evolution. Jadi dekat depan aku ni adalah Mega Evolutions, di mana kita akan buka set ni. Okey, ada 18 booster pack dan kita akan tengoklah macam mana. Tapi aku akan bagi kat awak dulu supaya kita boleh tengok. Setakat ni aku buka Lucario paling banyak, tapi tak boleh katakan juga Lucario lagi banyak. Lucario lagi banyak hit. Kita kena try tengok dulu macam mana, pack mana yang lagi banyak hit semua. Tapi untuk half booster box ni, sekarang ni punya purate, kau jangan letak harapan tinggi, takut kau orang kecewa. Okey, jadi aku nak kau tunggu sekejap, kita bagi kat artwork dulu. Okey, aku dah bagi kat artwork. Kita akan buka daripada Gardevoir dulu, lepas tu Kangaskhan, Venusaur dan Lucario. Okey, jadi kita buka pack, iaitu pack Gardevoir dulu. Okey, kita tengok pack Gardevoir ni macam mana, ada tak sesuatu yang best. Okey, code card macam biasa. Dan aku tak berani nak cakap half booster box ni, kadang-kadang kau punya hit banyak, kadang-kadang hit dia sangat sikit. Okey, kita mula dengan Fire Energy. Kita ada Bannery, kita ada Delmish, kita ada Numel, kita ada Krogang, Pyro, Tikaton, Astrals, kita ada Snover, River Solo, kita ada Gumshoos, River Solo, dan kita dapat Night Stretcher. Kita dapat full art full art item orang panggil. Hit pertama kita daripada pack Gardevoir. Jadi kita letak dekat atas ni. Jadi kita pergi ke pack nombor 2 okey, pack nombor 2 daripada Gardevoir lagi. Okey, adakah pack Gardevoir akan buat bagi sesuatu yang best? Itu tidak pasti, tapi yang penting jangan letak harapan yang tinggi, takut korang kecewa. Kita ada Snom, kita ada Scorbunny, Tikatooth, Gumshoos, Sorok,
kita ada Crowdon, kita ada Cloucher reverse, kita ada Pokemon Center Lady reverse holo, dan kita ada Cloud Wizard saja holo rare. Nampaknya tak ada apa-apa untuk pack kedua daripada Gardevoir. Kita teruskan pack yang seterusnya, pack yang ketiga. Mega Evolution ni memang harga dia sangat tak masuk akal, okey. Disebabkan mungkin orang tu lah, macam yang aku ada dengar beberapa orang cakap, dia orang mungkin sapu semua dan simpan set tu peram, jadi dia orang boleh jual mahal bila set tu naik mahal. Sebab dalam set tu ada kad yang mahal, okey. Forest Gamago reverse dan Rare Candy reverse. Kita dapat Mega Kangaskhan. Nah, setakat ni aku buka apa-apa mesti akan dapat Mega Kangaskhan, okey. Yang mana pengumpul Kangaskhan punya Mega ni jangan risau, akan sentiasa korang dapat Okey, 2 hit daripada Gardevoir. Okey, kita teruskan pack yang terakhir daripada Gardevoir. Kita tengok ada sesuatu ke tak ada. Code card macam biasa. Dan banyak orang sekarang ni tengah target untuk dapat gold card. Gold card tu memang antara susah. Macam Black and White itu dia ada white and black punya card. Tu pun sangat susah. Dalam ni gold aku rasa memang susah aku rasa. Shackle, Sergeant Bargain. Okay, kita ada Status Code reverse. Kita ada Premium Power Pro reverse. Dan kita ada Kyogre. Nampaknya tak ada apa-apa untuk pack terakhir daripada Gardevoir. Kita teruskan kepada pack Kangaskhan, okey. Ada tak apa-apa di dalam pack Kangaskhan, okey. Code card macam biasa. Satu card dari belakang, bawa ke depan. Energy. Kita Spoik, Snover. Pack pertama daripada Kangaskhan. Kalau kau punya tim Kangaskhan, kau boleh komen kat bawah, okey. Kita ada Ninjas. Kita ada Kadabra. Fighting Gong. Kita ada Numel reverse. Kita ada Strange Timepiece reverse. Dan kita dapat Mega Latias EX. Wow. Kita dapat ni kad baru yang aku belum dapat. Pack pertama daripada Kangaskhan dapat 1 hit. Nampaknya total sekarang dia 3 hit. Yalah, 18 hit. Kalau bagi sikit tu tak best lah, okey. Walaupun dia tak bernilai yang banyak, tapi dapat hit paling kurang. Saya silap. Saya silap. Maaf, code card macam biasa. Energy card, okey. Kita mulakan dengan fighting. Nuzleaf, kita ada Tyrogue, kita ada Sobble, kita ada Electrike, kita ada Magnezone, kita ada Iron Defender, Grumpig, Magneton reverse. Ada sesuatu tak ada. Seedot reverse solo. Okey, Alakazam. Tak pasti dalam ni kita boleh dapat IR ataupun tidak. IR ni pun harga dia pun boleh tahan. Tapi kau kena tengok juga IR yang best-best lah. Macam Bullpix. Ada beberapa IR lagi yang best-best yang harga dia agak okey bagi aku. Kalau korang dapat. Tapi paling mahal lah Gold card. Allah, aku dah kantuikan last apa benda lah kali ni, aku tersilap aku dah tu. Tapi kita ada 2 peluang lagi. Belakang sekali tak ada apa-apa. Pokemon Center ready. Pelik-pelik lah kali ni aku buat. Volcanion, List Determinations, Strift 3, Execute reverse dan Beware. Supaya tak ada hit apa-apa Tapi biasa Kangaskhan punya pack ni kadang ada, kadang tak ada. Okey, tinggal 2 lagi pack. Kita buka pack ni. Kita tengok ada tak sesuatu yang best. Okey, macam biasa code card aku belanja. Satu card dari belakang bawa ke depan. Dan energy air Ivysaur. Kita ada Ultra Ball. Kita ada Jinx, Onix, kita Ninetales dan Spiritomb. Lepas tu kita ada Mega Signal. Okey. Dan kita Celebi reverse, Yaweta reverse dan Dialga. Tak ada apa-apa juga. Okey. Aku nak korang tunggu sekejap sebab mic aku ni habis bateri. Aku tunggu sekejap Tunggu sebentar. 1 hour later. Okey, minta maaf aku ganggu korang sebab tadi aku punya mic habis bateri. Jadi kita buka mic lain, guna mic lain. Jadi kita teruskan Kangaskhan yang terakhir, okey. Pack yang terakhir. Kita tengok code card dan satu card dari belakang bawa ke depan dan kita mulakan dengan energy macam biasa. Kita ada Pharaoh, kita ada Litleo, kita ada Tinkating Craven, Fighting Gong, kita ada Sedija, Strength Timepiece, Tinkaton reverse,
kita ada Sobel reverse, dan kita tak ada apa-apa Raikkonen sahaja. Yang paling cuma satu hit tim Kangasan, dan kita beralih kepada tim Venusaur. Okey, kita tengok Venusaur ada apa-apa tak. Okey, satu kokat dari belakang ke depan, dan kita mulakan dengan energy lagi. Kita ada Tinkatooth, kita ada Nuzleaf, dan kita ada Trog, kita ada Sobel, Tangrowth, Chinyu, Surfing Beach, Shift reverse, Spiritomb reverse, dan kita ada dapat Lunatone. Pack pertama daripada Venusaur tak ada apa-apa. Kita teruskan pack yang seterusnya. Okey, aku minta maaf sangat bukan dua-dua mic aku habis. Aku tak check lah sebelum ni. Ni nasib baik pack yang keberapa lah aku buka tadi. Aduh. Jadi sekarang ni aku guna tanpa mic lah Tak tahulah apa dugaan, tiba-tiba bateri semua habis mic ni. Jadi aku harap korang boleh dengar suara aku dengan jelas. Kita ada Magnum mic, full pitch, tak mengganggu video ni aku harap. Aku cuba cakap secara lebih kuat lebih jelas. Kadabra, Fighting Gong, Oil Competition reverse, Krogang reverse, dan kita dapat Mega Camper EX. Ini kod yang dia nak bagi. Sebab tu mic ada ganggu sabotage Aku rasa full art kali ni memang sangat cantik Memang sangat cantik. Dia double. Kalau sebelum ni, kalau era Scarlet Violet, kalau kau perasan dia ada gambar watak dia punya trainer tu. Tapi kali ni dia buat double Seterusnya, pack seterusnya dan kita tinggal lagi satu pack untuk Venusaur dan satu pack belakang buat ke depan. Dan kita mulakan dengan Fighting Energy, Rabut, kita ada Ivysaur, Ultra Ball, kita ada Jinx, Magnezone, Iron Defender, Grumpig, Lunatone reverse, kita ada Cloud Wizard reverse holo, dan kita dapat Cinderace. Banyak tak ada apa-apa untuk tim ni. Satu hit satu hit je, tak ada apa-apa. Ada satu hit, kadang tak multisasul macam itulah. Okay, jadi kita teruskan pack yang terakhir daripada Venusaur. Ada tak last pack magic daripada Venusaur, ataupun memang satu hit daripada tim Venusaur. Propish, kita ada Pharaoh, Leo, Tikating, Volcanion, Lil Determination, Shift Try, Binary reverse, Rabut reverse, dan kita dapat Mega Cameron lagi satu iaitu, tapi dia punya EX biasa saja. Aku tak maaf tadi ada bunyi lori lah apalah memekak time nak rekod. Diorang start lah bising dah mula bising. Okey, 5 hit setakat ni, dan kita teruskan kepada pack pertama daripada Lucario. Kita tengok pack Lucario ni ada sesuatu ataupun tidak. Okey, kokat macam biasa, satu pack dari belakang buat ke depan, dan kita mulakan dengan Energy, Electrike, Binary, Telmish, Mammal, Latios, Marshadow, Gold Digger, Mega Signal reverse, Abra reverse, dan Raikkonen pun tak ada Terus pack, tinggal lagi 4 pack. Okey, 4 pack terakhir ni kita tak tahulah ada sesuatu ataupun tidak. Jadi macam aku cakap, hit dia kalau half booster box ni lebih kurang macam ni lah, macam yang kau nampak sekarang ni. Mungkin ataupun pack terakhir tak ada. Aku cakap tadi, biasa Lucario ada hit mungkin dalam box ni tak ada hit Lucario. Scottish, Premium Power, Meganium reverse, Staffer reverse, dan ada Mega Abomasnow. Ada satu hit daripada Lucario, satu hit. Setakat ni hit yang paling best adalah ni dan ni. Aku tak tahulah ada keluar lagi ataupun tidak. Aku tak pasti. Card macam biasa aku belanja, dan satu card dari belakang buat ke depan. Kita mulakan dengan Energy, Onyx, kita ada SQ, Next Up, Pyro. Korang boleh pilih team, jangan lupa pilih team dan tag team korang apa yang aku minat Gold Digger reverse. Kita dapat Spiritomb IR dan Hariyama. Satu lagi hit, iaitu kita dapat IR. Aku ingat tak dapat IR, kita dapat IR baru, Spiritomb. Jadi tinggal 2 pack lagi. 2 pack terakhir ni tak tahulah ada apa-apa ataupun tidak. Itu tak jamin tak jamin, tak pasti macam tu. Card macam biasa, satu card dari belakang buat ke depan, dan kita mulakan dengan Energy, Brevoort, Shenru, Spearow, Magneton, Gumshoos, Sorok, Groudon, Magnemite reverse,
Shaka Reverse dan Xenius. Ok, kita dah sampai ke penghujung untuk half booster box. Kali ni kita akan buka pack terakhir daripada Lucario. Di mana jangan letak harapan apa-apa. Walaupun ada harapan sikit, tapi jangan letak. Takut nanti kecewa, okey. Okey, kita ada Miltank, Shroudel, Helios, Nikada, Celebi, Stormjana, Forest Fatality, Riolu Reverse. Kita dapat lagi sekali Vulpix IR dan Lunatone. Aku dah 2 kali dapat Vulpix tapi tak apa. Okey je. Jadi 2 IR kita dapat. Kalau ikutkan tim menang ada tim Lucario, tim aku lah. Aku dah cakap tadi, tim Lucario aku. Kedua adalah tim ni, 3 ni dan 4 ni. Okey. Jadi lebih kurang hit yang kita boleh kira, yang aku nak kira okey. IR ni dia sangat special lah sekarang ni. Dulu IR orang tak pandang, sekarang IR sangat special. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 hit daripada 18 booster pack. Jadi kalau kita boleh dapat 4 EX, 1 full art, 1 lagi iaitu card item dan 2 lagi adalah IR. Jadi itu sajalah video untuk hari ini. Kita akan sambung lagi video yang akan datang. Mungkin booster box kita akan buka, tapi kita akan buat 2 bahagian, part 1 dan part 2. Lepas tu mungkin Lucario lah sekali macam tu. Okay, jadi terima kasih menonton. Kita jumpa lagi episod akan datang. Ciao, Assalamualaikum.